Rupanya ramai juga yang tengok channel Dr. Dan Zubir ini terdiri daripada orang-orang muda dalam lingkungan 18 tahun ke atas. Hari ni saya nak buat lain sikit, especially kepada orang-orang muda kat seluar sana yang mungkin baru saja habis SPM ataupun sedang menghadapi SPM. Dalam video ni saya nak kongsikan kepada anda 4 benda that you can prepare sebelum anda melanjutkan pelajaran ke universiti. Yang pertama, do your best to apply semua bantuan kewangan yang ada. In other words, like scholarship. So, scholarship ni ada macam-macam. Okay, ada yang daripada kerajaan persekutuan, ada yang daripada negeri, ada yang daripada syarikat swasta, or it can be agensi kerajaan. So, macam saya sendiri pun saya apply banyak. Saya ingat lagi, at that time saya apply Bank Negara, saya apply Khazanah, saya pun ada apply juga daripada syarikat swasta macam Petronas, TNB. Kebanyakan orang kan, mereka tak apply sebab mereka tak ambil tahu or tak peka dengan perkembangan semasa. Start, okay, sama ada bertanya kepada senior-senior anda, kepada orang yang tahu, tengok surat khabar, tengok online, cari peluang-peluang yang ada di luar sana. Peka dengan deadline. So sometimes deadline mereka awal. So if you miss the deadline, that's it. Dan kemukakan dokumen-dokumen yang mereka perlukan. Jangan malas. So contohnya kena buat resume. So buatlah resume. So you have to work for it. Especially zaman sekarang ini, kos nak belajar sangat-sangat tinggi. Kalau anda boleh dapatkan bantuan kewangan daripada kerajaan maupun daripada negeri or even syarikat-syarikat swasta di luar sana, why not? It will help you untuk mengurangkan beban kewangan anda ketika anda nak melanjutkan pelajaran ke universiti nanti. Contoh macam hadiah pengajian Institut Pengajian Tinggi Selangor, beasiswa JPA, MARA. These are bantuan-bantuan yang ada yang boleh meringankan beban kewangan anda ketika anda melanjutkan pelajaran. Just bear in mind lah, some scholarship anda akan dapat secara lump sum. Contohnya setiap semester. Ini bahaya. Sebab saya ada juga kenal kawan-kawan saya yang dapat duit lump sum tetapi tak pandai nak uruskan duit atau tak mahu uruskan duit. Let's say lah, satu semester tu ada 6 bulan. And then anda dapat duit segedebuk. Bulan pertama, bulan kedua hidup macam raja. Lepas tu masuk bulan ketiga, ke-4, ke-5, ke-6 habis apa ke dana. Kalau anda dapat duit yang segedebuk itu, pastikan anda buat budgeting betul-betul supaya anda dapat gunakan duit tersebut ke tempat yang sepatutnya anda belanjakan. Macam saya, alhamdulillah, saya dulu it's not really scholarship, it's a loan boleh ubah. Saya dulu dapat every month. In a way dia bantu saya untuk menguruskan kewangan saya dengan sistematik. Tapi ada juga some of my friend yang dapat duit like awal semester kaya, hidup macam raja. Pertengahan semester itu dah mula minta pinjam duit ke orang. Don't do this lah. Setiap scholarship yang anda dapat itu tanggungjawab tau. Anda ni adalah harapan bangsa dan negara. Yang kedua, so few things yang anda kena prepare, contohnya pendaftaran universiti. And bear in mind, setiap courses yang anda ambil kat universiti ni berbeza. So contohnya course accounting, engineering, doktor, jumlah yang anda kena bayar tu berbeza-beza ikut course. I got to know that medicine is one of the highest fee lah. Sama ada nak belajar dekat IPTS, contohnya lah, universiti swasta ataupun di luar negara lagi lah. Especially iuran pendaftaran itu besar, so anda kena prepare awal. Contohnya, mungkin prepare awal, part of your preparation, first kena discuss dengan mak ayah lah. Especially zaman sekarang ni senang nak dapatkan maklumat. Boleh tanya ChatGPT, tanya AI kan. How much is the cost to further my study in this university for accounting contohnya. So, tidak ada alasan untuk tak prepare awal, tidak ada alasan untuk anda tak discuss benda ni. One of the person that you have to discuss is your parents lah. So, let's say kalau mak ayah cakap, oh tak boleh. Mak ayah memang duit tak cukup, simpanan tak cukup, tak ada plan untuk pendidikan anak. So, then you have to find other alternative. So, other alternative termasuklah buat part time. So, some students mereka buat part time. Jadi agent ke, stockist ke, buat e-commerce ke, ataupun buat freelance job to build up tabung untuk melanjutkan pelajaran ke universiti. And jika anda tak dapat, let's say bantuan kewangan, scholarship misalnya, then you might want to consider student loan. So the thing about student loan, saya punya perspektif, saya punya pegangan lah. Berbaloi ataupun tidak ambil student loan ini, dia bergantung kepada individu. So kalau lah anda nak buat sesuatu course itu sebab anda betul-betul minat, let's say anda memang betul-betul minat nak jadi doktor. So anda pun dah tahu, dah ada pendedahan awal. Mungkin anda buat lawatan sambil belajar di mana-mana hospital, attach dengan mana-mana consultant or specialist, tengok apa yang mereka buat dan anda pun minat. Then go ahead. Sebab student loan bagi saya lah, it's like a key untuk membuka peluang untuk anda buat sesuatu yang anda minat. Yang tak sesuainya itu adalah kalau anda buat sesuatu course ini sebab ikut cakap orang, dipaksa, FOMO, just because.
Kalau anda fall into this category, maksudnya kenapa ambil course ni? Tak tahu, sebab kena ada degree. That kind of thing, beware lah. Sebab satu student loan tu mungkin tak berbaloi. Anda tak minat pun subjek itu, anda just ambil just because sebab orang kiri kanan anda ada degree. So bagi saya ini a bit dangerous lah kalau nak buat student loan. Sebab student loan ni tak murah. Sometimes it can cost quite a lot. And anda buat something yang anda tak minat. So ada chances yang mungkin anda tak sempat pun nak habiskan pembelajaran anda. So bila tak sempat nak habiskan pembelajaran, dia macam yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Kena ingat kita hidup zaman digital. Zaman sekarang ini ada banyak peluang-peluang yang ada di luar sana. Dan saya percaya kalau anda nak buat sesuatu, anda buat sesuatu yang anda minat. Okay, poin yang ketiga ni, prepare duit untuk barang-barang keperluan untuk kelangsungan hidup anda sebagai seorang pelajar di universiti lah. So ada banyak barang-barang yang anda kena prepare, contohnya macam makanan, pakaian, alat tulis, barang-barang kelengkapan. But all of this maybe not so much like macam yuran pendaftaran, sebab yuran pendaftaran kan besar. Tapi this is more like sustainability. And normally sustainability ni, kalau anda sebagai student, kalau anda tidak ada bantuan kewangan yang anda dapat daripada kerajaan ataupun syarikat swasta, mungkin anda dapat bantuan kewangan daripada mak ayah anda. Kalau mak ayah anda pun tak bagi anda sesen pun, mungkin mak ayah mereka sesak dari segi kewangan, then it's enough to have a side income ataupun a part-time job. Macam saya dulu belajar di UK, United Kingdom, adalah a few of my friends yang tak dapat bantuan kerajaan maupun dapat bantuan daripada mak ayah. So apa yang kawan-kawan saya ni buat, saya ingat lagi kawan saya ni dalam seminggu tu kelas hanya 3 jam. Hari Isnin sejam, hari Selasa tak ada kelas, hari Rabu sejam, lepas tu hari Khamis sejam, lepas tu dah tak ada dah. So banyak masa luang, banyak masa free. Itu masa kat UK lah. Saya tak tahu sistem pendidikan di universiti kat Malaysia ni macam mana, tapi rasanya lebih kurang macam banyak freedom. Tengok jugalah course kan, kalau course medicine confirm tak free lah, tapi some courses have that flexibility of time. So apa yang anda boleh buat adalah gunakan waktu-waktu free ini untuk apa? Untuk tambahkan pendapatan. And last but not least, apa yang anda patut prepare, especially zaman sekarang ini, anda kena sediakan duit untuk laptop. To me, laptop is very important, especially zaman sekarang ini. Sebab laptop ini bukan saja anda boleh gunakan waktu anda belajar, tetapi anda boleh gunakan untuk masa kerja nanti. Belilah laptop yang boleh tahan lama, bagus, laju, sebab bukan saja laptop ini anda boleh gunakan untuk pembelajaran, untuk anda tamatkan pengajian anda di universiti, tetapi laptop ini zaman sekarang ini bagi saya adalah satu sumber pendapatan. There's so many things you can do with a laptop. Saya bagi contoh, let's say anda ada laptop, anda nak belajar di luar daripada apa yang anda belajar kat universiti pun boleh. Okay, zaman sekarang contohnya anda nak belajar tentang pelaburan. Saya ada banyak student yang masih lagi belajar, yang join kelas-kelas saya, okay, di appstorage.com, dekat situ untuk belajar macam mana nak gandakan duit. Contohnya macam mana nak melabur dalam saham. Nak melabur dalam saham ini, budak-budak universiti lah waktu paling sesuai untuk berjinak-jinak dalam dunia saham. Sebab dunia saham is not so much about how much money you make, but it's how you look into the economy. Okay, macam mana anda nak kenal pattern. And nak kenal pattern ini, lagi muda lagi bagus. Betul tak? Sebab otak kita masih lagi cerdas. Bila anda dah faham chart pattern itu, anda dapat tangkap, that's the best time for you to really learn how to invest in the stock market. And bila kalau anda boleh melabur dalam saham, sebab anda ada laptop kan, then anda boleh carry forward benda tu, ilmu itu ketika anda habis belajar. Anda dah graduate, anda dah mula bekerja, anda boleh gunakan ilmu itu untuk menggandakan lagi duit-duit simpanan anda. So satu. Kedua, anda boleh gunakan laptop anda untuk buat side income juga. Contohnya e-commerce, for example, ataupun buat freelance job, a freelance graphic designer, a freelance website designer. So there's so many advantages that you can have while having a laptop. Itu saja yang saya nak kongsikan kepada anda. Tapi poin yang penting bagi saya is the first 2 point, iaitu kalau anda dalam proses nak habis belajar ataupun dah habis belajar, first pastikan anda apply sebanyak mungkin bantuan-bantuan kewangan yang ada, dan yang kedua, prepare untuk yuran kemasukan. So itu saja daripada saya. Saya harap video ini dapat memberi sedikit perancangan pada anda semua yang baru nak melanjutkan pelajaran ke universiti, the next phase of your studies. Bagi saya, education is still very, very important. It's just what kind of education yang anda buat that will decide or that will determine your future. Kalau anda buat satu-satu course just because semata-mata nak membahagikan keluarga anda, membahagikan mak ayah anda, bagi saya itu adalah satu tindakan yang sia-sia. Tapi kalau anda ambil because for your future, something that you want to learn, you want to experience life, you want to prepare yourself untuk memasuki alam pekerjaan, then that will be the best time of your life. That's all from me. Thank you very much. I'll see you in my next video.